Twilight Secret je. Cantik. Rampas baby, rampas. Aku akan pastikan aku rampas balik Naim ni. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Naim Yusni. Tak ada lagu entrance. Isteri dia. Tak menyorok pun. Tak menyorok pun. Aduh, red point lah. Serius lah. Nashira. Hello. Muhsin Yusni. Ilyas Yusni. Dia punya Syed mana? Syed. Mariam. Mariam Muhsin. So, mula kita nak ucapkan selamat pengantin baru kan Naim dengan Nat guys. Dah 2 tahun dah kahwin. Dah dekat setahun dah. Ini adalah video pertama yang Naim sebagai seorang suami dalam konten aku. Oh iya loh, sebelum ni aku hanya seorang single. Ini konten pertama Nat. Ya. Dalam challenge Dan konten pertama kau selepas Nat masuk family ni. Honestly, I rasa ni konten pertama I lepas beranak kat rumah. Macam mana? Okay, kau ingat tak dah berapa tahun kau tak shoot video macam ni? Dari rambut kerinting dah lurus. Tapi kau tak nampak lah dia pakai topi. Hari ni aku nak bawa adik-adik aku dengan ipar-ipar aku Ini. untuk masuk ke dunia apa? Dunia Fantasi. Kau semua dongak lu. Okay, dongak. Dongak. Dunia. Aku dah cakap dah. Dunia Hirono. Hirono aku. Let's go guys. Oh, unboxing Pok Man. Kalau siapa yang tahu TikTok aku memang dah banyak kali buat live unbox Hirono and most antara diorang ni pun dah pernah join dah aku unbox Hirono kan. Follow betul. Aisyah tak even tahu Hirono ni apa. Kalau tadi Luman cakap kita akan masuk ke dunia Hirono, macam apa benda tu? Apa dia tu dunia Hirono? So dalam yang ni ada 12 box. Dia boleh muat 12. Dia kecil lah maksudnya. Kecil. Untuk korang yang tak tahu, Lokman ialah kolektor Hirono ni tau. Satu kat Malaysia. Dia ada sangat banyak. Tapi betul lah, kau tak pernah beli one full box kan? Tak pernah tu. Tu satu je kan? Kau tak pernah beli dia beli full. Okay, kenapa aku tak pernah beli full box? Sebab aku rasa kalau aku beli full box, aku dah tahu akan dapat semua. Where's the fun? Kau suka the excitement of mengejar tu lah. Aku beli yang ni full pun sebab aku akan bagi korang. Jadi still bukan semua terdapat kat aku. Nak. Ni nampak line ni. Ni. Macam ni. Okay, buka dulu Wah! tangan kau kotor ke? Garang, Mat. So, macam ni dalam dia. Kalau kat kedai kita beli macam ni lah. Okay, dia ada 12. So, since kita ada 6 orang, seorang akan dapat 2. Okay. Tapi ada kemungkinan untuk kau tak dapat juga. Tapi seorang confirm akan buka dua. Okay. Memula, kita lat tadi lat untuk tentukan giliran first sampai 6. Okay, lat tali lat dulu guys. Tali tamplong. Ramai sangat lat tali lat. Dah, tak boleh lat tali lat tu. Ulat bulu. Ulat polis tak ke? Ulat bulu panjat lidi. Siapa dulu dia yang pilih? Kau start dengan dia ni. Kau dah kira dulu kan? Ya Allah. Kau dah kira dulu kan? Dia punya weh. Tak carilah. Tadi kau start tunjuk mana? Kita kena buat spin di botol. Okay, kau start je nak. Okay. Ulat bulu panjat lidi. Start daripada dia yang jadi. Okay dah, yes first.
Wow. Dan kenapa ketiga perempuan ni? Tablong. Yang keempat. Awesome. Okay, I last. Salah. Pertama, Ilyas yang akan pilih. Kau boleh rasa setiap satu Serius aku boleh angkat Kau boleh Boleh rasa goncang. semua. First of all aku nak kena tahu this whole set ada secret ataupun tak. Mesti ada. Dalam ni ada secret doh, serius. Aku dapat rasa. Aku something Tapi lebih kalau daripada dapat tadi. secret, Kau punya. Tak boleh macam tu. Dah 2 video macam tu. Dah 2 video dah kena. tak ada lah. Kalau siapa dapat secret tu, dia dapat lah. Oh, immediately I can tell ini yang aku tak nak. Tak payah explain satu-satu. Oh, part aku nak cepat-cepat. Boleh. Ya, Nanti dapat aku kau tahu. orang selalu skip. Wow. Ini sekejap aku. Dia cepat lah kau ni. Balik sampai. Aku first. Excuse me. Okay. Okay, aku dah tahu dah nak ambil apa. Cepat Mariam cakap. Mariam pun sudah cepat. Mana nak cepat? Cepat sikit lah. Dah saya ambil ni Menyusahkan first. orang. Okay. Paling gemuk. Kenapa? Oh, paling gemuk Yeah. Oh, aku Hmm. Aku rasa aku ambil yang ni lah. Nak getik-getik aku. Okay, aku akan ambil yang ni guys. Kau goncang yang lain, baru kau ambil yang kau tak goncang pun. Strategi kau. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu korang lupa. Lemak je Okay, Nat. Okay. Kak Nat. Dia ada lupa. strategi. Kak Nat dia punya portfolio ada satu secret tau. Dia ada technical analysis. Dia tengok dulu bentuk dia. Lepas tu bila dia goncang, dia dapat imagine bentuk tu. Ya. Dia- Aku never. Bini aku memang next level. Tahu tak Naim pilih nak Okay, kahwin dengan Nat Nat yang pun ni. sebab skill ni lah. Ya, aku boleh format tu. Dia goncang. Nak punya this one. Nat pilih Naim macam tu lah. Dia I goncang. goncang dulu mana. Dulu aku kena goncang je. Dah lain. I goncang. Mariam geram je muka dia. Oh. Kau guna insting ya? Insting. Mariam, ambil satu. Oh. Okay. Okay, yes. First kan? Naim Okay, ambil satu. lagi satu. Asal reverse pula? Dari 6 ke 1. Okay dah, ni kita punya job simpan sini. Tapi selalu Mariam pilih tak dapat yang bagus. Let's go! Okay, saya ambil ni. Saya ambil ni dekat sini. Sayang. Okay, yang ni. Aku nak yang mana Aku nak ni dah. Kapal terbang Sekejap, Izzat satu. Tapi guys, kalau korang nampak dalam konten ni, beza baru setahun kahwin dengan 4 tahun kahwin. Mari yang pilih. Scissors. Mariam, siapa buka dulu? Betul. Jangan takut. Dia pilih diri dia. Yang nak yang mana? Oh, yang suka yang ni guys. Manacle. Manacle. Okay, nah, yang buka. Oh, Bismillah. Okay. Wow. Ada gaya. Ada gaya. Baik. Dia tahu apa. Yang jangan tengok kad dia tau yang. Ambil bag tu je. Okey, pandai. Mariam kira dulu 1, 2, 3. Kita dah mengintai kan tak apa Kita tak? dah macam excited dah apa. Oh. Dapat apa? Mariam. Oh, dia dapat pretender. Bestnya. Ni Abina ni. Yo, ni Abina. Tunjuk. Dia dapat Dekat dinosaur. Mariam dapat ni. Buat review yang. Review. Comel sangat ada dinosaur. Okay, sebelum tu guys, sebenarnya daripada kotak ni, 3 ni yang aku dah ada. So kalau siapa dapat antara 3 ni, tu kira dupe lah. Kira lopek lah. Dia lopek lah. Orang yang buka, Dia kena pilih dulu. ya. Kalau Kau dia tak kena dapat apa yang pilih. Boleh pilih 4 je setiap kali kita nak buka tau. Dan kau tahu yang kita kena bagi tahu, tapi orang lain pun boleh teka juga dalam ni apa. Siapa yang teka betul tu, dia yang akan dapat apa yang dalam ni. Orang lain tu boleh teka satu je. Sekejap guys, pilih dulu senjata korang seorang satu. Aku biasa rumah hijau. Hijau. Biru, Merah. Hitam. Biru. Purple. Nat biru pekat Nat. Biru pekat. Pilih aku rasa aku tak nak yang ni dah. Okay, ini 4 Hirono yang aku rasa ada dalam kotak ni. Kau tengok sendiri. SS dulu kalau nak.
Okay, aku pula. Kau rasa dalam ni apa? Cepatlah, jangan niat jahat sangat tu. Daripada kau goncang Aku pilih protector. Ha? Belut. Benda yang paling tak sekali. Memang tak lah. Aku rasa dalam ni float. Aku rasa ni belon ni. Belon. Belon ni dupe Nama dia belon. Okay, nak Kita rasa memang macam robot. Ui. yakin tu. Tapi kan kalau betul Asa nak select secret je. Oh! Saya kalau dapat secret, I dapat Oh, bijak je kat sini. Kita semua lupa lah. Tak fikir tu. secret. Pasti Hopefully robot. Silap. Boiling frog. Robot saya punya. Oh, confirm bukan robot. Cantik belon. Tapi dia confirm bukan ni. Ni tajam. Are you ready guys? Aku cakap confirm bukan tu. Tak ada siapa bulatkan tu kan. Apalah. Okay, cantik. Aku suka. Tapi dia tak dapat sebab dia teka tak betul. Dapat lah. Tapi kalau tak dapat pun ada dua tu, kasih aku satu. Kedua siapa tadi aku kan? Dia bulatkan apa yang dia fikir ada dalam kotak ni Dapat. Double check tu. Sekali dia goncang satu, dia bulat satu, nampak? Okay, aku pilih 4 ni dalam kotak ni. Aku nak belon ni. Aku rasa aku the heavy. Nak dulu ke? Oi! Secret. Aisyah dia akan target secret je guys. Tak, aku tak kisah kalau Aisyah dapat, aku gak dapat. Ya doh. Okay, aku rasa destroyer guys. Oh, Pak Long pilih. So ni semua undian-undian dia orang. Sorry Dojang. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Aku tahu. Kenapa dia macam lepeh sangat? Laju macam Hussein. Naim circle yang warna hitam tu. Tapi 3 buka, 2 yang kita dah dapat. Itulah pasal. Dapat Tapi it's okay. Guys, aku rampas guys. Aku akan pastikan aku rampas balik Naim punya. Oh, the war begins. Okay, so macam tu lah game dia guys. Okay. Okay, aku tak, aku rasa ni boiling frog dengan secret guys. Okay, sabar budak. Dia macam longgar sangat ni. Maksudnya? Okay, maksudnya Mula-mula aku ingat nak ada strategi, rupanya tak ada. Ni aku tahulah ni. Track record ni. Baru nak pilih. I rasa ni float. I pilih float. Saya rasa ni destroyer lah. Dah. Robot. Dah. Kita akan buka guys. Kena ada. Dia nak sorak Kecil lah Fred. Yes! Guys. Oh, please mine, please mine. Aku punya. Tengok siapa punya yang akan keluar. Rambut dia putih bang. Wow, stas. Saya rampas Doman punya. Rampas baby, rampas. Tak ada siapa lagi dapat yang apa yang dia pilih. Sudah. Okay. Alah, ni lah yang dia nak pilih, dia tak dapat. Yelah. Itu yang Banyak lagi. Banyak lagi. Okay, siapa pula aku? This is confirm secret. Damn. Bulatan hitam belum sempat confirm secret aku bulatkan. Padat ni. Padat bro. Okay, aku pula. Aku rasa ni boiling frog lah. Aku rasa ni rat picker lah. Aisyah bunuh dia. Bunuh. Ambil je lah float. Sayang, float dah keluar. Mana Mana float? ada? Float walaupun tak logik. Kadang-kadang logik. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Secret. Kalau secret muka dia macam clown kot Jangan keluar kad Yes. Besar. Yes. Dia punya plastik besar. Aku punya. Rasa float. Yes! Dah lah dia pilih last sekali. Dia rampas. Ni kita punya sabar lah yang set with dinosaur. Ada dinosaur tu. Macam I tak tahulah Okay. Okay. Next robot. Dia Dia tak nak kena rasa shake pun. I rasa destroyer. Okay.
kita Bulat je. rasa ni secret lah. Tak bergerak. That's why. Tak bergerak. Confirm lah. Macam meeting juta-juta tau. Okay dah. Okay, I wish I nak protector ni sebab cute dari bear. Dia melekat tau. Defect. Mungkin aku akan dapat secret. Letak dulu. Takut. Satu putih, satu putih. Kenapa je Kenapa apa? Adik Banyak benda. Ada benda. Satu pak dua belik. Eh, lu. Secret lu. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Secret.